Kami membuat pengauditan berdasarkan piawaian, berdasarkan bukti-bukti pengauditan, dan kami telah keluarkan penyata atau sijil. Adakah dalam tu disebut ada penyelewengan ke atau kecurian? Ada tak sebut? Tak ada. Jadi Datuk minta maaf, saya tak boleh nak jawab. Dan saya tak faham apa erti sakau. Kalau ada Al-Quran, saya nak angkat sumpah, nak cakap yang benar sahaja. Itulah kenyataan jujur yang dikeluarkan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Madinah Mohamad apabila individu yang menjawat jawatan tersebut sekitar tahun 2017 hingga 2019 ini menegaskan beliau dan pasukannya tidak menemui sebarang bukti kecurian dalam lembaga tabung haji ketika mengetuai Jabatan Audit Negara seperti yang digembar-gemborkan Kerajaan Madani sebelum ini. Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang di Melaka. Memang ada sakau dalam tabung haji. Menerusi potongan video yang dikongsikan di akaun TikTok Abdul Rahman Adullah itu, Tan Sri Madinah Mohamad turut menegaskan beliau tidak faham maksud perkataan sakau yang sering diguna pakai beberapa pihak mengenai penyelewengan tabung haji ini dan terkilan apabila dirinya tidak dipanggil ketika prosiding RCI tabung haji berlangsung. Saya Ketua Audit Negara, saya tidak nampak apa-apa bukti sedemikian bagaimana yang Datuk yakinlah kalau saya dan pasukan saya menemui bukti-bukti tersebut. Saya dah cakap tadi, bukan saja saya tidak sembunyi, saya akan highlight lagi dan saya akan laporkan kepada pihak berwajib. Mandat saya sangat-sangat jelas. Kami membuat pengauditan berdasarkan piawaian, berdasarkan bukti-bukti pengauditan, dan kami telah keluarkan penyata atau sijil. Adakah dalam tu disebut ada penyelewengan ke atau kecurian? Ada tak sebut? Tak ada. Jadi Datuk minta maaf, saya tak boleh nak jawab. Dan saya tak faham apa erti sakau. Maaf. Saya berpijak di bumi yang nyata. Jadi we go by the facts and the evidence. Masa saya Ketua Audit Negara lah. Dan Yang Amat Berhormat, sekali lagi terima kasih banyak-banyak kerana memberi saya peluang untuk memberi penjelasan. Mengandaikan wujudnya ataupun tiadanya kenyataan yang dibuat oleh Yang Berbahagia Tan Sri sewaktu proceeding ataupun proses RCI itu, apakah Yang Berbahagia Tan Sri merasakan sama ada wujud atau tiadanya kenyataan diberikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri akan mengubah laporan yang ditulis oleh laporan RCI tersebut, Tan Sri? Satu soalan yang sangat bagus. Ada juga media telefon saya. Media ni sebenarnya sangat-sangat cerdik. Honestly, dia tak dapat jawapan daripada saya dengan bertanyakan secara direct. Dia pusing sikit soalan. Dia kata, andai kata macam itulah, kalau Tan Sri dapat hadir atau boleh memberi keterangan, apa agaknya Tan Sri akan cakap? Sebiji. Makna media sangat cerdik. Saya tabik, tapi saya kata no comment ketika itu. No comment. I have given almost 1 hour keterangan. Pihak media boleh dapatlah idea daripada situ, ya. What would I have said? I would have said the same thing yang I said today lah kepada mereka.
Dan sama ada RCI melihat itu sebagai mitigating factor dan tidak menyatakan Ketua Audit Negara tidak tegas. Allahualam, itu bukan dalam pengetahuan saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Tadi saya cakap kat Urustia, kalau ada Quran, saya nak angkat sumpah, saya kata. Nak cakap yang benar sahaja. Akhir sekali, saya menghormati penubuhan RCI. Saya menghormati laporan yang telah dikeluarkan. Tapi saya terkilan kerana saya dah di Sapina, dah pergi duduk di depan pintu bilik RCI. Dan bila saya kata lebih pada 30 minit, bukan bermakna lepas 30 minit saya balik. Maksudnya, it could be 45 minutes or 1 hour. Saya duduk. Dan lepas tu urus dia keluar dan cakap, Tan Sri, tak perlu masuk, Tan Sri boleh balik. Kata, kenapa? Kita terpinga-pinga, kenapa? Senyum. Tak ada jawapan. Sampai hari ini tak ada jawapan. Kenapa saya tak dipanggil? Saya yang menandatangani sijil audit tersebut. Laporan RCI kata Ketua Audit Negara tidak tegas. Tuan-tuan tengok saya ni tegas ke tidak? Saya tegas ke tidak? Dah tak bukan Ketua Audit Negara lagi pun dah tua dah sekarang, tapi masih tegas. Tapi maksudnya, kalau saya memberi penerangan, sekurang-kurangnya you hear my side of the story. And mungkin you won't say saya tak tegas.